Assalamualaikum, selamat pagi. Ni hari ke berapa je? Tiga. Hari ketiga, 26 hari bulan, Hadnyai, pos motor ke Bangkok. Kemarin 27, saya tak buat video sangat lah. Tak buat kita cerita pelan-pelan tu. Hari ni, hari ketiga lah. 28 hari bulan. Nak gerak. Mula-mula cari makan dulu. Ah, Daripada Bangkok, nak ke LHM motor. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni 28 hari bulan 1 lah. Saya Yuzi dengan Meon ada di Bangkok. Semalam, kemarin lah kan. Kemarin hari kedua, saya tak banyak sangat lah buat video. Banyak rehat, duduk kat bilik, lepas tu keluar ronda-ronda yang tu je lah. Ambil motor. Sebab motor push 26 hari bulan daripada Hatnyai sampai dekat Bangkok 27 hari bulan, dah tengah hari dah. Waktu Malaysia lebih kurang pukul 12.30 baru sampai. Jadi petang dalam pukul 4 baru pergi ambil motor. Lepas ambil motor, balik ke bilik rehat. Petang baru keluar pergi ronda-ronda dekat Aircon Siam semua. Makan-makan, yang tu je lah untuk hari kedua. Kebanyakan duduk kat bilik. Cuaca sini kan panas. Okey, untuk hari ni hari ketiga lah. Baru bermula lah. Baru bermula perjalanan ke destinasi yang nak pergi dulu lah. Okey, saya nak lintas jalan dulu. Ini lintas jalan kena jaga-jaga juga. Pagi jalan agak sibuk lah kan sebab kebanyakan nak pergi kerja. Waktu Malaysia dalam pukul 7.30. Oh, tak bagi jalan. Tengok orang Thai lintas senang je. Okey, selamat pagi pukul 7.30 waktu Malaysia. Di sini pukul 8.30. Tapi rasa macam gelap lah. Sorry. Waktu Malaysia 7.30. Di sini baru pukul 6.30. Ingat nak kena kopi panas ke? Itu rasa selalunya kopi panas. Lebih kurang 1 jam perjalanan dari bandar Bangkok tadi ni. Agak sibuk. Memang sibuk lah pagi. Orang kalau nak pergi kerja, yang kita kalau nak berjalan. Dia punya jalan dengan ada jalan tutup. Sebelah sini buka, sebelah sini tutup. U-turn balik jalan one way. Okey lah. Lebih kurang 1 jam lah sampai kat sini. Lalu nak ke LHM tu. Cari sarapan pagi kan. Mula tadi nak Google je. Apa yang ada kan. Satu single KWE ni. Jadi ingat cari roti je. Makan roti. Roti, mana roti? Roti. Roti. Ada lah roti yang saya selalu makan tu. Nak ambil gambar? Nak ambil gambar? Ha?
rehat tak lah kat sini. Lagi sambung perjalanan. Tengok Cor ambil gambar. Bukan senang ni Cor nak ambil gambar. Uh, Tadi masa dekat Bangkok tu, kalau kat TikTok dengan real FB tu saya post lah kan. Dia punya suasana pagi tu kan. Macam saya abang tadi lah, orang kalau nak pergi kerja pagi. Waktu Malaysia pukul 8 lah kan. Sebelum pukul 8 orang kalau nak pergi kerja. Yang kita kalau nak berjalan. Kalau nak berjalan. Aduh. Cuma silap semalam lah. Patutnya keluar sikit daripada Bangkok. Sebab Mazuin nak ke LHM motor tu kan. Taklah kalut sangat. Ya. Kita makan yang semalam lah. Okay. Tu lah. Malam ni saya dah beli roti dengan kopi biji tu dekat Icon Siam. Ingat makan yang tu je lah. Sebab mula-mula tu duk ingat nak spare lah kan. Pokok lah sampai tengah jalan tu. Masuk macam lapang lah boleh ambil makan je. Tengok dalam macam tak ada apa. Makan sekejap lah. Yang benda saya beli semalam tu. Okey. Hari saya sambung perjalanan lah. Daripada sini ke LHM Motor. Okey. 9.45 waktu Malaysia. Saya Yuzi dengan Meon. Nak gerak lah daripada 7-Eleven. Mula tadi macam duk abang lah kan. Nak berhenti cari restoran ke kedai-kedai tepi-tepi yang ada jual roti canai apa semua tu. Lah kali berhenti kat sini lah. Berhenti kat sini pun dah okey. Sambung lah perjalanan lah. Road 4 daripada Bangkok nak pergi ke LHM Museum Motor. Gerak santai-santai, relax-relax, tapi nak keluar daripada kesibukan kota tadi tu. Tu dia ayat. Kesibukan kota pagi tadi, aduh. Macam tu abang adik kan, orang kalut nak pergi kerja pagi kan. Masing-masing nak pergi kerja. Yang kita masing-masing kalut nak pergi berjalan waktu tu. Okey lah. Ni kira kita keluar lah sikit daripada Bangkok. Nak gerak lah. Lebih kurang 50 minit daripada sini. Nak ke Museum Motor LHM. Sebelum ni saya dah pergi dah. Tahun lepas lah kan. Tahun lepas masa Pattaya Bike Week saya dah sampai dekat LHM Museum Motor tu. Tapi Meon masa jumpa dia dekat Pattaya sekali dengan Yuzi lah. Jumpa dia dekat Pattaya masa Bike Week tu. Malam keluar lepak kan. Duk sembang-sembang dengan mereka. Duk abang. Mereka tak dampi lagi dekat Museum Motor. Jadi masa pun dia kata dah tutup. Tak dan lah nak cover kan. Pergi sampai ke Kanchanaburi tu tempat dia. Lepas tu baru-baru ni saya duk ingat pun Yuzi dia ikut group Boss G sekali dengan Andy Mak Nasib apa semua pergi ke Laos. Tiba-tiba tengok Yuzi tak pergi. Saya PM lah dia kan. Yuzi tak join sekali ke? Dia kata ada dia orang ajak tapi tak sempat lagi nak prepare motor apa semua. Lepas tu saya cakap jom kita pergi Thousand Corner. Cantik juga tu. Bila dah duk pancing-pancing tu dia pun kata on. Jadi teruslah on. Mula tu berdua je lah. Duk tanya siapa seorang lagi. Saya pun teringat lah si Meon. Sebab tahun lepas duk sembang dekat Pattaya. Dia kata dia tak dan cover banyak tempat. Pergi pun rushing-rushing. Dia kata tak seronok. Jadi saya pun ajak. Saya abang lah memang kata ajak lah member-member ku ada siapa nak pergi seorang lagi. Boleh duduk satu bilik 2 orang.
Dia duk ajak pun dia kata tak ada siapa nak pergi lah. Sebab last minute kan, dalam masa sebulan macam tu je. Dalam masa sebulan lebih sikit je. Mana nak macam prepare apa. Orang nak pergi terkejut tergempak tu tak ada lah. Sebab kita nak kena prepare motor, poket pun kena prepare juga kan. Jadi tak dan. Saya abang tak apalah, 3 orang pun insyaAllah lah kita jalan lah. Pergi santai-santai je, relax-relax, tak mau rushing-rushing. Jadi dia pun okey, setuju. Alhamdulillah lah, jadi juga. Hari pertama daripada Hat Nyai, motor push lah naik train. Motor push naik train. Hari kedua sampai di Bangkok kemarin lah, 27 hari bulan. Hari ni 28 hari bulan, daripada Bangkok nak ke LHM. LHM target lah perjalanan untuk hari ni nak sampai ke Tok. Tapi kalau kata tak dan tu berhenti ikut jalan lah kan. Berhenti sebelum dia lah, berhenti ikut jalan. Berhenti sebelum Tok lah kalau boleh. Takat mana yang larat lah, tak mau pressure diri, pressure motor. Tapi santai-santai, takat mana yang larat, Yuzi kata pun okey lah, takat mana yang larat hari ni kita jalan. Okey, sampai dekat LHM motor, saya kembali bersiaran. Lebih kurang 49 minit lagi lah daripada sini. Okey, baik. Pukul 9.48 waktu Malaysia. Lebih kurang lagi 2 minit depan tu ada satu U-turn. Dah nak sampai dekat LHM Museum Motor. Kali kedua alhamdulillah saya dah sampai sebelum ni. Tahun lepas juga. Tahun lepas saya dah sampai bulan 2 sebelum masuk ke Pattaya Bike Week tu. Dia museum dia duduk sebelah kanan. Sampai depan tu kena U-turn lah. Dah buka dah. Tu dia Museum Motor. Dah ada dah tu, orang Malaysia dah sampai. Meramaikan keadaan. Sebelum ni Yuzi dia tak sampai lagi. Tak payah cerita lah. Tadi dah cerita dah. Hari ni hari ketiga mula perjalanan Pak Long and the Gang Trio ke Thousand Corner. Moga dipermudahkan lah urusan Pak Long, Bro Yuzi dengan Bro Meon. Kami bertiga misi ke Thousand Corner. Ride santai lah, bukannya rushing-rushing apa semua kan. Tadi masa dekat Bangkok tu, serabut lah. Saya ni dah keluar dari Bangkok ni dah lega banyak lah. Rasa jantung pun tak berdegup. Laju sangat tadi. Aduh, dia punya aura kesibukan kota tu. Okey, dah sampai dekat LHM Museum Motor. Dia kedai motor ni, sambil-sambil dia buat museum. Tu dia, macam lah kita tahu. Okey, dah sampai. Gua nak buka mic ni. Dia tak boleh 2 dalam 1. Dia tak boleh 2 dalam 1. Kalau YouTube gua lah. Kalau YouTube pun dia kena on je, kena buka je. Itulah. Kecuali dalam library. Kalau dalam library boleh. Jom kita beli tiket tu lah. Okey, untuk kali kedua saya sampai di LHM Museum Motor. Saya cari stiker saya. Ada tu Pak Long. Stiker siapa ni? Siapa yang ada dalam video ni, munculkan diri. Stiker. Ramai. Okey, beli tiket dulu.
Where you come from? Ya, Where you come from? Country? Malaysia. Okay, beli tiket dulu di sini. 80 baht. Lepas tu baru tolak motor masuk dalam. Itu masa awal dia baru nak buka. Tahun lepas lah kan, masih ramai. Boleh lah. Sahut. Satu tiket 80 baht. 80 baht. Nah, 80 baht ya. Etibat. Satu tiket 80 baht. Baca sejarah ke, Cor? Ha? Ha? Mana? 2515. Oh. Dia pakai tahun lain ni. Bagi deposit dulu lah, baru masuk. Motor dia masuk dalam ni. Ha. Bagi deposit dulu. No? Okey. Sampai kat muzium motor. Nak pusing-pusing tu, bagi sahabat-sahabat ni ambil gambar abang dulu. Baru nak bawa motor masuk dalam. Ni tak bawa. Ni nak bawa ke sini boleh? Cor. Nak bawa ke sini, parking sini tu. Ha? Parking tu. Lagi. Jai. Cor kita sekejap lagi lah. Tinggal kat luar dulu motor. Okey. Masuk dalam kawasan Kanchanaburi. Settle pusing dalam muzium ni. Baru pergi dekat jabatan kereta api tu. Dia ada dua jabatan kereta api. Yang pertama dengan kedua. Saya nak sebut tergulung sikit lidah. Tak lagi dah. On the way. Kita nak ke sana tak lagi, saya online semula. Kita minat yang ni dari mai tu. Macam pentas jerung. Tak ada Malaysia masuk? Tak ada kan? Ha? Ada. Kita minat ni. Dari mai tu. Macam pentas jerung. Mono. TZR ada. TZR ada kan? Ni TZM telah ada. Dia motor jenis tu yang syok tu. Motor yang rare. Kita tak set pun. Kita follow kat Uzi lah. Okey, lebih kurang 30 minit saja dari muzium ni nak ke kereta api tu. Okey. Jom gerak dulu.